Masuk je restoran ni, aku macam wow, impress sangat. Nama restoran ni Lavang, award winning Indian cuisine in KL. Vibe dia macam fine dining dekat hotel, tapi harga masih lagi mampu milih. Yang korang nampak dekat video ni, aku makan starter tandoori platter A. Dalam ni ada dua jenis kebab, ayam dan kambing. Ada juga fish and prawn grill. Main sauce dia ni memang padu sangat-sangat. Untuk main dish pula, aku pilih Seabass MJ special sauce. Makan menu ni aku rasa nak marah, sebab sampai sekarang aku teringat MJ sauce dia ni. Sauce dia dimasak dengan yogurt homemade dan daun kari, dan ada juga beberapa rempah ratus. Sebab itulah rasa dia sangat creamy dan mantap gila. Selain tu aku cuba juga menu-menu lain seperti prawn toko, lemon mumtaz, murch punjabi dan aloo kofta dania. Aloo kofta dania ni kentang kecil yang dimasak dengan rempah dan daun ketumbar. Makan pula dengan basmati pulau ni memang bertambah-tambah lah. Selain daripada masala tea, paling aku favourite minuman kat sini adalah mango lassi. Refreshing gila. Dessert dia pun tak nak kalah weh. Pilih kesari dan almond coffee. Makanan kat sini semua sedap-sedap. Patutlah diorang menang anugerah best restaurant daripada Tourism Johor. Ambience dia kat sini memang cozy sangat, sesuai kalau nak celebrate birthday ataupun korang nak bawa parents korang makan sedap-sedap. Aku memang recommend untuk korang datang sini. Jangan risau, restoran ni memang muslim friendly. Toilet dia pun macam dekat hotel, selesa, wangi lagi. Restoran Lavang ni berdekatan dengan Balai Polis dan Wangi, dan sebelah dia tu ada Swiss Garden Hotel. Tunggu apa lagi, jomlah makan sedap dekat Lavang KL.